Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Vario 160. Okey, so customer ni daripada KL datang ke saya. Okey, dia deal tadi tak sampai setengah jam, terus nak pasang hari ni juga. So saya ada stok untuk spotlight yang jenis biasa. Okey, so kalau yang jenis mahal tu saya tak banyak sangat simpan. Saya akan simpan satu atau dua. Sebab harga dia pun mahal untuk dapatkan. So saya tak ada modal lagi untuk mengumpulkan spotlight-spotlight jenis baik ni. Okey, so customer ni pasang spotlight jenis biasa. So saya banyak recommendkan yang jenis biasa ni macam model yang dipakai dekat Vario ni lah nanti. Nanti dah siap saya akan tunjuk. Okey, so saya akan tunjuk kerja-kerja saya, pemasangan dengan saya. Saya akan buka part yang perlu sahaja. Okey. Sebab saya jenis bukan main jolok wire, okey, tarik kan. Okey, lepas tu main sambung wire sana, sambung wire sini. So bila ada problem, time tu jenuh nak cari, time tu jenuh nak memikir. Okey, so alhamdulillah customer dengan bantuan customer ni pernah buka cover set ni, jadi kerja tu agak cepat sikit. Okey, sebab saya buka banyak motor. Okey, macam anda tengok ni FZ baru ni dengan FZ lama ni pun motor customer juga. Okey, so saya banyak buka motor, so saya tak ingat sangat semua jenis motor kecuali Y15 saya lah. Itu memang saya dah pakar lah buka macam mana. Okey, so saya akan ambil masa untuk buka cover set. Sebab cover set sekarang banyak klip. Okey, dia bukan skru macam dulu. So bila nak buka tu perlukan hati-hati lah. Sebab kalau dah patah satu, dia akan gegar ataupun tak lekat. Okey, so kita tengok nanti selepas siap pemasangan untuk Vario 160 ni spotlight jenis biasa. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah siap pasang spotlight dekat Vario 160 ni. Okey. So kita tengok spotlight tu berfungsi dekat Vario 160 ni. Okey, yang pakai crash bar memang cantik lah. Cun-cun je kita akan letak dekat situ. Seperti yang anda nampak, anda lihat kat sini. Okey. Nampak Okey, ini tak hidup lagi lah. Okey, so kita nak hidupkan. Okey, first kita akan hidupkan dulu. Okey, seperti yang pasang dengan saya akan bagi beberapa nasihat. So macam yang sekarang ni lah. Okey, saya akan bagi nasihat bila pasang spotlight kena engine running. Tak boleh tak running Okey, macam saya test tak apa lah, test sekejap. Okey, untuk spotlight yang pertama adalah bila kita tekan button, dia akan terus menyala. Okey, ni indikator supaya kita tak lupa lah menyala. Tak adalah orang marah kita. Okey, so first adalah kuning. Okey, seperti yang anda lihat adalah kuning. Kedua adalah putih. Okey. Ketiga adalah putih dan kuning. So dia lebih kurang macam spotlight yang mahal tu. Tapi cuma dia tak ada kelebihan dan dia tak berapa cerah dan pekat sangat lah. Okey, untuk spotlight yang harga spotlight saja 500, biasa ada 400.5 hingga ke 1000 lebih. Semua dia macam ni. So keempat dia ada satu lagi fungsi flasher. Okey, bila kita tekan dia akan berklip. Okey, dalam beberapa saat. Okey, bila kita tekan lama-lama, okey, so yang ni bila nak memotong ke daripada belakang kan, nak bagi orang perasan kat kita yang kita ada. So bila kita tekan lama-lama, dia akan terus berklip. Okey, so itu sahaja untuk Vario 160 ni. Dia hanya membuat pemasangan spotlight. Okey, so ini spotlight jenis biasa. Okey. So kalau kata Vario 160 nak yang ada crash bar nak pasang ini memang cun. Kalau tak kita akan pasang kat fork lah, biasa dekat mudguard. So kalau ada spotlight, ada crash bar, memang cun-cun. Macam ni nampak kemas cantik okey. Sekejap kita tengok waktu dia flasher waktu dia. Okey. Ni waktu dia flasher. Nampak keadaan dia flasher macam mana? Cun So kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori electrical, okey, boleh terus call atau WhatsApp saya, okey, untuk buat pemasangan ataupun yang mana nak order dengan saya boleh. Nak beli dah beli barang nak saya pasang pun boleh. So nanti saya akan bagi harga lah. Okey, setiap pemasangan dengan saya adalah satu barang satu upah lah, bukan 10 barang satu upah. Okey, so itu saja. Okey, apa-apa roja saya. Okey, ciao.